Hey love, you're tuning in with Nikki and Mama. Pour a cup, take a breath, let's talk about motherhood. The joys, the chaos, and everything in between. Welcome to Mamahood Diaries. Hi, I'm Nikki, Hi, I'm Mama. and we are the Mamahood Diaries. Alright, hi everyone. Welcome to our new episode. We have Bibi with us today. Assalamualaikum, Bibi. Waalaikumsalam. Hai. Cakap hi kat kamera, cakap hi kat kamera. Hai, Assalamualaikum. Kenalkan saya Bibi. Bibi. Okay. Bibi, nak bilang nama ke tak ya? Kau salah. Tak payahlah, tak usah. Bibi je lah. Tak usah. Okay, so kita akan just panggil Bibi aja lah ya. Okay. So, kenalkan ni lah Bibi kita yang menolong kami sekeluarga di rumah. Okay, so Bibi Selamat datang. Selamat datang. Susah juga nak kena bawa Melayu. Kalau aku bawa English, Bibi tak faham lah. Tak faham. Bawa Melayu je. Tapi Selamat datang. Selamat bertemu di Diary Mama. Ni lah. Mamahood Diary. Mama Diary. Terima kasih kerana hadir. Hari. Okay, so apa tu Bibi, kalau you perasan telo dia bukan telo bahasa Indonesia. Tapi Bibi ni dari Indonesia. Dari apa nama tempatnya? Pulau Balai. Pulau Tanjung Balai Karimun. Tanjung Balai. Tanjung Balai. Dia sebelah Batam. Sebelah Batam. So memang first time bila Bibi datang kan, Nakia adalah berbual telo Indo. Lepas tu Bibi reply cakap Melayu, ini macam Melayu aja dia punya telo betul punya Melayu. Terus cakap Bibi ni, saya pun kalau orang berbual bahasa Indo macam telo Indo pun saya tak faham dia cakap itu. So macam it's easier lah untuk I communicate dengan Bibi. Ya, cuma budak-budak kan berbual bahasa English kan. Jadi Bibi tu pelan-pelan tapi dah ada juga. Adalah sikit banyak dah pandai lah. Dengar juga cakap nyanyi lagu English, Rain Rain Go Away semua dah tahu. So okay, so Bibi kita adalah sikit nak tanya sedikit sebanyak soalan kat Bibi lah kan. Okay. Sebab okay, mainly Mama kita pun cakap amongst each other having Bibi in the episodes, in one of the episodes, dia tak kira who that person punya status is. Yeah. You know, walaupun she's working as a helper, I feel that every mother deserves to share dorang punya motherhood stories Pengalaman, lah. everything. So, I think, I tak tahu kalau ada pernah orang, you know, kira macam interview lah seorang bibi, seorang helper, you know, because I am very curious to know and apa tu, how they can, you know, leave their kids and, you know, bekerja and like, because if I were to be in their shoes, I don't think I can. Yes. Yeah, so I'm very macam nak cakap macam sebenarnya big macam respect. Yes, terpegun pun ya macam dengan ibu-ibu seperti Bibi ni lah. yang nak mencari rezeki yang jauh, you know. Bukan dekat senang, lah katanya. bukannya senang nak meninggalkan anak ni kan. Okay, so Bibi, ceritakan sikit tentang diri Bibi ni. Okey, saya mula pertama sekali saya mempunyai 3 orang anak. So, saya dah bercerai dengan suami saya. Umurnya dah besar-besar anak Bibi? Anak saya yang pertama umur 16 tahun. Yang kedua 12 tahun. Bukan 18 Oh, 18 Mokama. Bibi 16. Lepas itu yang ketiga 9 tahun. Okey, yang ketiga, Bibi, nama anak Bibi yang pertama Irfan. Irfan. Jadi bila Bibi first time datang,
Bibi, bila I kenalkan budak-budak, sekarang ni anak lelaki saya, Irfan, nama seperti anak saya juga. Jadi dia terus macam terubat rindu. Terubat rindu sebab Irfan kan dekat sama Irfan saya. Jadi adalah terubat rindu walaupun jarak jauh. Tapi namanya sama, tetap saya anggap macam anak saya jugalah. Yalah, betul. Dengan budak-budak pun Irfan juga anak I umur 9 tahun pun sama macam anak bibi yang bungsu. Yang Jadi bungsu lagilah dia terubat lagi. Okay, then continue. Sambung. Okay, lepas tu first time saya nak ke sini, saya banyak pengalaman yang pahit nak saya tinggalkan untuk anak saya. Pertama sekali saya berat untuk tinggal anak saya yang paling bungsu. Lepas tu saya untuk ke sini tu banyak fikirlah. Sebagai ibu rumah tangga, begitu berat bagi saya. Pertama nak tinggal anak saya kan. Lepas tu nak tinggal dengan siapa? Dengan orang tua saya dah tua. Tapi disebabkan ekonomi yang membuat saya kuat untuk memelihara anak saya bertambah kuat lagi, yakinkan pada diri saya bahawa saya boleh mendidik anak saya. So anak saya yang lelaki yang paling tua yang banyak dorong pada saya. Dorong tu macam mana? Mendorong tu supaya ibu dia bagi support bagi saya, bagi semangat supaya ibu kuat. So maaf. Dah prepare. Okay, sorry. Ibu harus kuat menjalani tanpa seorang ayah, tapi abang ada, dia bilang kan. So pertama tu memang beratlah nak meninggal. Tapi disebabkan dorongan anak lelaki, pengganti yang paling kuat untuk saya, akhirnya saya melangkah jauh. Melangkah jauh untuk memelihara anak saya yang lebih bagus daripada masyarakat yang telah selalulah menghina saya gitu kan. Maksudnya tak mampulah jaga 3 orang anak ni tanpa dorongan ahli kawan-kawan ni juga, tanpa dorongan kedua orang tua saya juga, adik. Support lah bagi saya kan. Bukan saya sendiri maksudnya. Yalah. Ada orang lain juga support dengan saya. Yang paling utama bagi saya itulah anak saya tadi. Terus saya pun melangkah jauh demi jauh. Paling jauh di Malaysia. So Bibi pernah cakap dulu Bibi pernah kerja di Malaysia dulu pernah. Di tapi masih gadis. Masih gadis. Jadi, tapi dulu lain pikirannya kan. Yalah, masih gadis kan tak ada komitmen, tak ada anak. Jadi macam mind free untuk keluarga je lah dulu kan. Tapi sekarang untuk anak lebih bergiat lagi lah. Berusaha lah. Jangan orang bilang kasih sayang anak tu bisa dibeli dengan uang. Tak. Salah. Tapi seorang ibu, kasih sayang seorang ibu tu lebih penting dari anak daripada uang. Tapi uang lah segala-galanya. Betul. Kan? Tak ada uang nak hidup pun susah. Hidup pun susah kan. Kita harus berdikari. Betul. Dengan diri kita sendiri tanpa orang lain. So walaupun saya dah lama, suami saya tak pernah memanglah bagi apa kan. Saya pun tak minta. Tapi disebabkan adik-adik sering support apa kan. Itulah buat saya semangat. Alhamdulillah. Okay, so Bibi cerita sikit macam mana pengalaman Bibi tu bila bermulanya Bibi menjadi seorang ibu. Okey, menjadi seorang ibu tu memang sulit bagi saya kan. Apalagi dah tunggal macam gini, menjaga anak. Begitu berat ujian bagi saya lah, jaga anak kan, jadi seorang ibu. Macam mana saya nak cakap pandangan masyarakat tu hina. Betul. Hina sebagai seorang janda kan. Tapi saya ikhtiar bagi diri saya, seorang janda tu bukan hina bagi masyarakat, tapi bagi contoh untuk masyarakat. Supaya janda ni tidak maksudnya tidak dihina, supaya dia tu harus berdikari kuat lagi. Okay, Bibi pause
yang bila Bibi cakap sebagai seorang janda tu dihina tu Yes. di kampung Bibi. Mm-mm. Sebab kalau kita dekat Singapura dengan Malaysia ni kita lebih pandang pandang tinggi kepada ibu-ibu Tunggal. Tunggal. sebab mereka lah yang macam menjadi inspirasi dan kuat. Ya. Tapi di kampung dengan di bandar beda. Tapi kalau di kampung ni, kalau seorang janda ni masuk pandangan mereka, masyarakat ni takut yang lain jadinya. Padahal kita tidak. Kan? Yang lain tu macam mana? Maksudnya suka ambil kesempatan pada orang lain. Gitu. Walaupun kita pun mempunyai anak 3, nanti pandangan masyarakat dia ambil kesempatan untuk berdekat dengan orang lain gitu kan. Pandangan masyarakat kampung ni beda banyak sangat. Begitu berat lah. Tapi sebenarnya bukan kat kampung je lah, nak ikutkan mana-mana pun sama sebenarnya. Ya, tapi entah sesetengah manusia ni macam tak perlu lah pada I lah. Tak Ya. perlu lah kau nak macam judge another mother. Yalah, And then selalunya perkara gini tak datang dari orang lelaki tau. Dari perempuan sendiri. Sama. Kan? Kita kan macam kalau kita seorang ibu, kita tengok ibu lain tengah nak berusaha lah untuk anak dia, kan kita sepatutnya kasih the necessary support, bukan macam menjijikkan ke, macam menghina ke. So nak kena ubah lah pemikiran ni lah. Tapi inilah lumrah kehidupan. Saya selama hidup saya baru inilah merasa kan susah senangnya dalam hidup. Kalau tak, saya tak pernah merasa pun. Maaf bertanya, Bibi dah berapa lama menjanda lah? Hampir 4 tahun. 4 tahun. Hampir 4 tahun lah. Okay, Bibi. Apa pengorbanan yang paling besar sekali yang Bibi pernah buat demi anak-anak Bibi? So, itu soalan yang paling sedih bagi saya. Saya berkorban untuk anak-anak saya. Walaupun saya sakit, saya tetap berkorban supaya mereka tak tahu bahawa saya ni sakit. Saya harus memberi inspirasi supaya anak saya tu bagi saya tu kuat. Bagi dia lah. Ibu saya yang paling kuat. Gitu kan. Ibu saya yang paling bagus di dunia ni. Tapi hati saya rapuh sebenarnya. Yalah. Rapuh macam mana tu? Sebenarnya rapuh tu macam mana ya? Saya takut apa yang saya hendak masa depan anak saya tak tercapai. Itu aja. Sebab itu kan semuanya Allah punya kehendak. Kita cuma merancang je. Kalau dapat saya, semua hidup saya nak jaga anak saya nak tengok dia berjaya dalam dunia ataupun di akhirat. Kalau keinginan saya lah. So sekarang Bibi dah jauh kan dengan anak-anak. Apa yang Bibi sangat rindukan dengan anak-anak Bibi ni? Kalau rindu tu saya ditanya. Pertama, awal pagi, layan dia, panggilan dia, pelukan dia. Tapi lama-lama saya bisa, apa kata orang tu, bisa kontrol lah. Dengar jeritan dia, suara dia. Kan? Saya rindu semua gala. Tapi Alhamdulillah Allah gantikan dengan anak di sini. Ada yang di sini, rindu saya terobat lah. Walaupun jarak jauh kan. Walaupun jarak jauh, tapi di sini pun sama juga. Kasih sayangnya pun tetap sama dengan anak sendiri juga. Anak-anak di sini pun baik juga dengan saya kan. Jadi ribat rindu tu seketika hilang. Gitu. Tapi ada masa juga anak Bibi nanti cemburu. Kalau yang bungsu paling kuat cemburu. Paling kuat cemburu dia kalau dengar suara saya panggil anak-anak di sini, dia cemburu. Kuat cemburu dia. Pasal dia masih kecil tak jadi faham dia lagi kan. Lagi-lagi bila dah ada si Elena, Bibi panggil bocil kan. Nanti dia macam Bibi dah ibu dah ada. Ibu dah ada adik bocil lain gitu. Ibu dah ada anak baru kata dia. Apa yang buat Bibi kuat untuk meneruskan hidup ni lah,
walaupun banyak cabaran. Macam yalah, meninggalkan anak ni semua. Okey, disebabkan saya ni seorang ibu. Saya ingin merasakan bahawa anak saya tu apa yang saya rasa bahagia, dia pun bahagia sama walaupun berat bagi saya. Lepas tu macam mana? Berat tu tetap berat. Tanggungjawab seorang ibu tu tetap berat, jauh kan. Tapi dengan keadaan macam gini, saya terpaksa. Berat tak berat, saya tempuh. Saya harus kuat semangat dan berjuang untuk anak-anak saya lah. Gitu. Tapi tapi itulah tadi pengorbanan seorang ibu. Walaupun jarak jauh, kita tetap berdoa supaya kita tu sihat walafiat. Pergi dengan selamat, balik pun dengan selamat. Itu je. Betul. Saya minta. Jadi memang bibik dah kat sini, bibik lah jadi baby man. Yeah. Baby man nak kena jaga makan minum bibik. Make sure bibik sihat. Okay, Bik. Kita ni sebagai seorang ibu, cara kita didik anak kita kan berbeza-beza. So, cara bibik didik anak bibik tu macam mana? Bibik ni ibu yang garang ke, penyabar ke, lemah lembut ke, suka apa tu, gurau-gurau ke. Tapi memang rasa semuanya lah. Ada. Ada kadang-kadang tu bikin stres jugalah. Tapi bukan di sini untuk anak lah kan. Kadang ada juga stres. Disebabkan stres itu, saya bertambah stres, bertambah faham dengan perangai anak. Kelakuan anak saya. Oh, anak saya gini, saya tegur, okey, saya diam. Apa yang saya tegur, dia tak buat, saya diam. Ada masanya saya marah. Tahapnya saya marah. Tahap tu dah marah kan, dah kuat kesabaran saya marah akan tegur anak saya. Yang ni tak boleh. Harus dengar cakap ibu. Harus ikut cakap ibu. Jangan gitu kan. Yang paling saya marah, maaf cakap lah ya. Yang saya paling marah sekali pada anak-anak saya waktu solat. Maaf lah. Kadang dia orang leka. Yalah. Ya kan. Tunggulah kejap bu, kejap. Itu paling marah saya. Saya marah dengan diam. Takkan bersuara. Tapi dia akan faham. Dia akan tahu. Dia akan faham saya takkan bersuara. Saya suruh, dah solat? Bentarlah bu. Contohnya macam solat isyak, maghrib. Tapi yang paling cepat maghrib kan. Nak ke isyak. Tapi dia tunggu. Saya diam. Pas time dah lepas solat maghrib, nak masuk solat isyak, dia akan datang kat saya. Maafkan saya bu, saya gini. Saya diam. Saya takkan marah, saya takkan apa. Tapi apabila dia tidur malam, baru saya pandang muka dia. Gitu. Macam mana aku harus didik anak aku ni supaya dengar cakap aku. Jangan bagi aku ni emosi. Dia cuma tahu ibunya diam, perkataan marah. Tapi seharusnya saya harus memberi sokongan yang biar dia faham. Gitu kan. Tapi lama-lama kelamaan anak saya alhamdulillah dengan perkataan diam, dengan marah tu dia akan faham dengan saya sampailah sekarang. Kalau saya suruh, dia pasti buat cepat. Gitu. So maknanya kalau bibik dah diam tu dah marah. Dah dangerous. Dah. Saya takkan berbunyi lagi. Gitu. Kalau dengan anak saya lah. Tapi time waktu saya marah betul, kalau saya suruh tu dia tak buat, tu yang kalau saya diam itu buat saya marah betul. Saya tak macam orang, ni parbu gini, tak ada. So tak macam mem lah. Saya kadang nak tiru juga macam mem kan. Mungkin dah terlambat. Time tu dah terlambat. Maksudnya sebabnya saya ni sering bekerja. Masa kecil, maksudnya dah waktu di rumah malam baru saya ada. Pagi saya tak ada, saya pergi kerja lah waktu kat kampung kan. Jadi waktu nak marah tu tak ada masa. Balik anak-anak dah tidur. Tapi kalau dah saya balik waktu kerja di kampung, sebelum maghrib saya dah balik lah kan. Tapi kalau macam gini dalam keadaan jauh, saya sering tanya, itu aja. Dah solat? Belum bu, bentar. Dah. Gitu aja. Kalau di kampung itu ajalah. So bibik ni macam bibik diam. Kalau ibu liakkan matanya. Ada juga dulu orang
kalau pengecik saya, mak pandang gitu, dah takut dah. Jadi macam bila bibik cakap bibik diam tu, kalau anak-anak bibik macam soal tanya pun bibik tak layan lah. Tak layan, saya diam. Berapa lama tu selalu bibik punya tak layan? Saya tak lama lah. Kita sebagai orang ibu, kita tak ada anak kita tu sedih. Biar kita yang sedih. Dia nampak kan sedih ibu. Oh, ibu aku ni sedih sebab aku tak buat ni. Dia pasti sedih. Tapi sebagai ibu takkan tak menjatuhkan air mata di depan anak. Jadi dia macam jadi satu beban bagi dia. Tapi saya diam je. Lama-kelamaan dia pandai pujuk. Ibu, saya nak ni boleh? Jadi kita lama-lama hilang marahnya jadinya. Dia pandai ambil hati kita kan. Yalah. Okay, Bik. Kalau bibik boleh hantar satu pesanan sekarang untuk anak-anak bibik, apa yang ingin bibik sampaikan? Okey. Pertama sekali saya nak pesan kepada anak saya Ifan. Dia yang paling tua. Lepas itu Sahila. Yang paling nombor 2 lah. Yang ketiga tak payahlah kan. Dia belum tahu. Manalah masa sekarang saya dijemput yang Maha Kuasa kan. Cuma saya pesan jagalah adik-adik. Lepas tu jangan tinggal solat. Lepas tu sayangilah adik-adik. Walaupun adik-adik susah, tolong dia. Bantu dia. Lepas itu, sorry. Okey, terima kasih. Lepas itu abanglah pengganti ibu. Abanglah pengganti ayah. Abanglah didik-didik adik. Apa yang ibu didik kepada abang, abang didik adik. Jangan sampai benda tu hilang. Apa yang ibu turun pada abang, jaga adik-adik. Lepas tu, kalau adik sakit, jaga. Jangan dibiar. Jangan nunggu orang lain tegur. Kita putus air pun takkan hilang nak. Nama adik-adik. Pernah sekali, anak saya sakit. Di kampung lah. Lepas tu saya balik kampung mak saya. Satu pun tak ada peduli dengan anak saya. Jadi pada situ, saya takut anak saya menaruh perasaan yang sama dengan dia. Jadi saya pernah ajar dengan dia, jangan ikut perangai macam tu nak. Tak bagus. Biar orang buat kita. Dia pernah tanya dengan saya, Bu, kenapa yang si A ni adik-beradiknya macam gini ya Bu? Tapi kalau adik-beradiknya sakit, ditalak. Kenapa? Dia pernah tanya dengan saya soalan macam tu. Cuma saya tu keiran. Kenapa? Cuma saya bilang, itu orang. Didikan orang lain tak sama dengan kita. Kita nak orang-orang. Apa yang ibu harapkan, jaga adik. Sebab abanglah pengganti ibu suatu masa nanti. Walau ibu tak ada, abang jaga adik. Adik susah, tolong. Kita ada beradik. Pakaian abang kotor, adik yang cuci. Abang makanan abang, adik yang jaga. Perempuan. Kan? Kalau lelaki sama lelaki harus jaga, tolong-menolong. Anak yang kakaknya perempuan ni. Jadi saya minta janganlah sampai berpecah belah, walaupun harta yang ibu tinggal tak seberapa untuk anak ibu. Cuma kasih sayang aja. Itu aja lah. Okay. Dengan ni soalan yang terakhir. Apakah harapan bibik untuk masa depan anak-anak bibik? Okay, Dan bibik sekali lah. Masa depan bibik dengan anak-anak bibik. Okay, masa depan ya. Kalau masa depan, cita-cita saya tu saya nak tengok anak saya berjaya. Okay. Yang pertama tu Ifan, biar dia berjaya dalam kehidupan dia. Dia bisa berdikari diri dia sendiri. Yang kedua begitu juga. Kalau bisa saya nak tengok dengan mata saya, kepala saya lah, dia berjaya. Baik segi dunia maupun di akhirat sebelum saya nutup mata. Begitu juga yang bungsu. Kalau bisa saya tengok anak-anak saya semua berjaya dalam hidup. Dah bisa saya lepas, saya tenang. Selagi saya belum bisa berdikari, tengok anak saya belum lepas, susah hati saya.
I think it's very, kita ibu-ibu ni kita ada semua Semua ada ibu-ibu matlamat yang sama. Ya. Apa yang kita nak tu tengok anak kita Berjaya dulu dalam yes, berjaya, Macam- bahagia. perasaan worried worried Melayu cakap apa? Perasaan worried Worried in Melayu. Pokoknya kejayaan anak-anak lah. Masa depan dia cerah. Walaupun kita tak Risau. secerah macam mana. Jadi kita tak risau. Perasaan risau tu dekat semua ibu-ibu Ya. Macam sebelum kita tutup mata tu Ya. kita nak make sure anak-anak kita semua okey, boleh jaga diri dan sebagainya. Tapi kita tu bila kecil-kecil tu macam kita tak terfikir macam gitu. Yalah. Kan? Sampailah kita ada anak. Kenapa Sebab masa kita kecil-kecil, masa kita belum ada family, kita tahu we still have our parents. That's the main thing. Betul. I think I agree because macam kita depend on our parents, tapi bila kita dah sebagai seorang ibu, kita tak depend on anybody. Yeah. Then We you are know, the person yang anak because kita perlu. your anak-anak depends on you. Correct, yeah. That's why. Oh, baby. And I baby. know it's not easy lah untuk bibi tinggalkan anak-anak ni Yeah. semua. Tapi Betul. insyaAllah anak-anak pun sentiasa doakan untuk bibi lah. Yeah. Bukan bibi seorang, mungkin untuk bibi-bibi yang lain pun sama. Itulah kan? pesan saya untuk ibu-ibu tunggal lah pakainya kan. Kita harus semangat bukan untuk diri kita, untuk anak-anak kita. Masa depan kita ibarat dah suram. Tapi kita tetap kuatkan semangat, tapi semangat kita harus ada untuk anak-anak. Betul. Kita harus kuatkan. Walaupun cabaran dunia tu begitu mencabar, tapi kita tetap kuat. Disebabkan anak-anak tadi. Biarlah dunia cakap apa, dunia bilang apa, yang penting kita kuat. Maju. Apa yang orang cakap tu memang masuk sini keluar sini. Ya. Kita harus berdikari pada diri kita sendiri. Apa yang kita buat, insya-Allah Tuhan tahu jalan betul kita buat. Orang nak cakap apa, terserah. Yalah. Yang penting niat kita anak. Itu yang utamakan. Tak ada seorang ibu nak belikan anak dia dengan duit. Tak ada. Tapi seorang ibu akan mencari duit untuk anaknya. Betul. Untuk kasih sayang anaknya, keperluan anaknya. Itu. Tapi yang paling sedih sekali apabila anak yang minta duit kita tak ada kan. Itu yang buat saya melangkah jauh pergi ke sini. Gitu kan. Jadi kalau di kampung, Bu, saya nak duit Bu, 1,000 nak beli ni, kita tak ada. Jadi macam mana kerja di kampung tu tidak berpapasan untuk belanja anak-anak. Gitu kan. Jadi itulah tadi anak saya yang berdua. Saya pegang kata abang. Sebab abangnya bilang ibu pergilah Bu cari rezeki yang lebih untuk adik. Tapi dia tidak bilang untuk dia, untuk adik. Sebab apa, keperluan adiknya ni banyak. Yang kecil, sekolah, yang nombor 2 sekolah kan. Sekolah je. Ini kira kad Ya. Sekolah je. Bibi cakap hari Isnin ada dia punya uniform Ada 5. 5. 5 baju. Dia ada hari apa yang pakai? Hari pakai Senin apa ni? pakai merah putih. Hari Selasa pakai kuning. Hari Rabu pakai batik. Hari Khamis pakai baju pramuka. Hari Jumaat pakai baju kurung. Hari Sabtu pakai baju olahraga. Kadang ada masa saya tak dapat beli baju ni tadi. Dipusingkan baju kakaknya untuk adiknya. Ada masanya saya tersepit betul. Nak beli baju anak ni kan. Masa belum pergi sinilah. Pusingkan baju kakak ni yang dah lama untuk adiknya. Tapi sang adik ni faham kondisi ibunya ni macam mana. Tapi Alhamdulillah anak-anak saya orangnya tak ikut style tinggi lah kata orang. Apa yang ada dia pergi pakai. Gitu ajalah. Tak ada macam malulah Bu pakai baju bekas kakak ni. Sebab kan 5 pakaian. Saya tak berganti. Tapi setiap tahun ganti. Tapi Alhamdulillah selama anak saya naik kelas 3 ni kemarin dapat bantuan dari pemerintah. Adalah
beban ringan lah bagi saya. Tapi itu baju merah putih aja yang dia kasih. Baju lain tak ada. Tapi sekarang Alhamdulillah Bibi dah Alham- kerja jauh. Bibi boleh belanja. Alhamdulillah kan Tuhan bisa nabung untuk masa depan dia lah. Masa sulit maksudnya untuk sekolah. Pertama sekali sekolah lah. Kalau hari-hari kan ada, abangnya ada sikit duit, Wei-nya ada. Tapi ini saya untuk sekolah. Keperluan sekolah. Kalau keperluan anak Bibi banyak. yang tua tu sekarang dah kerja ke masih sekolah ke Dia macam mana? kadang kerja kadang tidak. Biasalah anak dia muda. macam part time tahun. ke. Ah. Yalah. Tapi dia dah berdikari jugalah. Tengok tinggi dia. Tinggi Bibi. Tak kalah saya. Sini. Tinggi lagi. Tongak gitu. Mungkin saya kalau bawa ketiak dia tu rendah lagi saya. Tinggi dia. Mungkin kalau nak dibandingkan tinggi Sir sama. Tapi sebenarnya baru Tinggi dia 16 tegak. tahun. 16 tahun. Tapi Kadang dia pemikiran dia matang. itu saya kadang disebabkan mungkin dia belajar susah lagi Dia awal. biasa susah. Pertama belajar susah lagi awal. Lepas tu dia belajar tentang kehidupan ibunya macam mana. Seluk-beluk kehidupan ni lah. Susah senang. Mungkin dia daripada situ dia sikit banyak dia menimbang ilmu. Jadi dia tahu. Betul. Gitu kan. Kalau yang bungsu belum tahu apa-apa. Yalah. Bongsu nak ibu. Ibu Bu. nak ini bu. Okay, Bibi, terima kasih. We have Okay come juga. to the end of this episode. Terima kasih Bibi. Sama-sama. Ya. Menceritakan sedikit sebanyak pengalaman Bibi. Ya. Cakap bye-bye. Bye.